300,000 tu adalah secara purata lah. Secara purata. So finally kita not too that rigid. Kalau beza dia cuma RM40, we stop at RM40, tak boleh banyak lah. But I think that 300,000 is a purata, kadar purata, dan benda tu boleh dirujuk. Tapi itu semua akan dibuat selepas ujian keutuhan yang akan dibuat oleh JKR dan juga oleh Samdabi. Hari ini mereka dah mula masuk. Ataupun besok secara umumnya, walaupun cuti umum, hari pekerja, mereka masuk. Samdabi kena bayar triple esok. Okay. Yes. Secara asasnya kita dah kumpulkan maklumat ni berdasarkan siasatan fizikal. Bukan kita dapat macam tu saja. Datuk Johari, pegawai bomber, pegawai kita buat siasatan fizikal. So asasnya ada, kita dah bagi taklimat secara overall kepada mereka secara umum. Mungkin daripada masa ke semasa kita akan maklumkanlah. Tapi yang kerosakan kecil, pihak RA, Resident Association atau Persatuan Penduduk, dan pihak Ketua Kampung akan memaklumkan macam mana proses claim dan sebagainya. Basically yang telah dibenarkan pulang awal itu sebagainya adalah yang mengalami kerosakan kecil. Yang belum boleh pulang langsung sampai sekarang ke rumah, itulah kerosakan-kerosakan yang dianggap sebagai total loss. Ya, itu fokus kerajaan sejak dahulu dan kerajaan Madani memberikan penekanan itu. Sebab itu, dalam penggal lepas Selangor kita dah membina 40,000 perumahan rakyat dengan dibantu oleh syarikat-syarikat swasta dengan projek idaman dan harapan. So it's a continuous effort dan ia ditegaskan lagi oleh Perdana Menteri yang sangat prihatin, Perdana Menteri, dan saya rasa ia wajar diberikan perhatian sesuai dengan tuntutan lebih-lebih lagi di Selangor yang merupakan kawasan yang begitu padat dengan kehadiran penduduk.